Hai semua, dalam video kali ini, saya akan cakap tentang insentif rebak ramah ya, di mana pihak telco akan bagi sekurang-kurangnya 5GB data percuma untuk kegunaan di hari raya pertama lah. Dan ia adalah sah sekurang-kurangnya 24 jam ya. Nak tahu lebih lanjut tentang insentif yang diumumkan oleh kerajaan pada semalam, kena tengok video ini sampai habis. Sebelum itu, jika anda belum subscribe channel saya, subscribe lah channel saya bagi video-video yang saya akan muat naik dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk tekan lonceng tau. Kerajaan telah mengumumkan insentif rebak ramah semalam. Baru-baru ini je. Di mana semua pengguna telco di Malaysia akan dapat data kuota sekurang-kurangnya minimum lah 5GB secara percuma ya. Dan promosi ini ataupun insentif ini adalah sah untuk warga negara Malaysia lah. Bukan promosi tapi insentif ya. Semua warga negara Malaysia yang melanggan pelan postpaid ataupun pasarbayar dan juga pelan prepaid ataupun prabayar dengan telco yang terlibat layak mendapat insentif ini. Telco yang terlibat dalam insentif ini adalah Celcom Digi, Maxis, U-Mobile, TNTech ataupun Unify Mobile lah, YTL Communications ataupun Yes lah, Power Communications ataupun MCOS lah ataupun Speak Out. Tapi yang dekat situ gambar tu MCOS saja. Contoh Red One, Red Tom dan juga SOXcom Communications ataupun One XOX lah. Dan kuota tambahan sah selama sekurang-kurangnya 24 jam. Untuk apa yang saya tahukan lah, Celcom Digi, Maxis, U-Mobile dan kemungkinan TNTech ataupun Unify Mobile, dia akan bagi kuota minimum 5GB itu dan juga sah sekurang-kurangnya 24 jam tu je. Mungkin Yes ada promosi yang lain. Tapi apa yang saya tahulah adalah Celcom Digi dan Maxis memang ketekuk sikit. Dia akan bagi 5GB dan tempoh sah 24 jam je. Setiap langganan ataupun akaun yang dilanggan oleh warga negara Malaysia layak menerima tawaran insentif selama secara one-off lah. Bukan selama one-off. Secara ya. Dan insentif ini akan mula ditawarkan pada hari raya pertama Aidilfitri. Dan berdasarkan kenyataan oleh Kementerian Komunikasi, kuota tersebut akan dikreditkan secara automatik AUTFO pula ke dalam package pelanggan lah. Dia akan dikreditkan secara automatik untuk semua pelanggan ya. Insentif ini tertaluk kepada terma dan syarat ataupun terms and condition lah. Serta pelaksanaan setiap telco yang terlibat ya. Semua kos tersebut berdasarkan kenyataan akan ditanggung oleh pihak telco sepenuhnya lah. Itu sebab saya cakap Celcom Digi dan Maxis tu dia akan kedekut sikit. Dia bagi 5GB dan tempoh sah 24 jam je. Tiada subsidi dikeluarkan oleh kerajaan untuk insentif ini ya. Dan lebih banyak informasi dan maklumat lanjut akan dikeluarkan oleh pihak telco terlibat pada masa terdekat. Anda masih ingat tak pada hari raya pertama 2021 lah. Masa tu COVID-19 tu masih ada lagi kan. Dia masih dalam MCO lah kan. Kerajaan telah mengumumkan bahawa panggilan percuma akan ditawarkan untuk 12 jam. Dari 10 malam hingga 10 pagi. Masa tu untuk Unify Mobile, dia bagi pas 200 minit secara terus tau. Dan saya ingat, jika tak silap lah, masih akan ada pengguna lah yang ada pas 200 minit tu sampailah sekarang. Sebab mereka merupakan pengguna yang ringan ataupun pengguna yang jarang-jarang nak call tau. So, mungkin masih ada lagi 200 minit tu.
Untuk telco lain, dia bagi unlimited call macam tu je. Dan sebab data percuma akan diberi sebab insentif ini kan, penggunaan internet akan bertambah mendadak lah sempena hari raya pertama disebabkan pemberian data atas insentif ini ya. Dan saya haraplah bahawa semua orang dapat menggunakan data yang diberikan secara bertimbang rasa kepada orang yang memerlukannya. Sebab ada pengguna yang lebih memerlukan data ini untuk berhubung dengan ahli keluarga ataupun kawan-kawan yang terdekat ya. So, jika anda ada wifi, ada fiber broadband dekat rumah, harap-haraplah anda guna fiber broadband je lah. Guna data tu bila anda nak bergerak dari satu rumah ke satu rumah yang lain ya. Jangan pula pergi bandwidth dengan orang yang memang memerlukan data tersebut. Iaitu orang yang melanggan package telco saja dan tak guna pun wifi dekat rumah ya. Dan saya rasa ini sajalah dalam video ini. Memang lebih banyak informasi akan diumumkan oleh pihak telco pada masa terdekat ya. So, stay tune lah. Sebelum saya tamatkan video ini, jika anda belum subscribe channel saya, sila subscribe channel saya bagi video-video yang saya akan muat naik dari semasa ke semasa. Dan jangan lupa kongsikan video ini untuk rakan-rakan anda, keluarga anda supaya mereka boleh nampak ya. Dan jangan lupa untuk subscribe tau. Jangan lupa untuk bagi like tau. Jangan lupa untuk buka loceng tau. Jumpa lagi di video akan datang. Bye.